Okay, salam semua. Sebenarnya saya tak pernah review episod awal drama bersiri Sayang Ku Cikgu Hania. So saya akan react mulai episod kedua. So jom kita tonton. Tapi Nazir yang goda aku. Ni aku dah cuba tolak dia. Aku tak peduli lah siapa yang goda siapa. Walau aku tak nak dengar lah cerita mengarut kau ni. Okey, aku minta maaf. Aku minta maaf, aku salah. Tapi aku tak nak hubungan kita putus macam tu. Stop it lah, Min. Aku tak percaya pun. Aku dah kenal siapa kau sebenarnya. Ya. Aku harap kau boleh lupakan Nazir. Sebab tak lama lagi aku dengan dia akan ada. Ya. Please? Tania, aku doakan semoga anak kau sihat dan semoga anak kau tak ikut perangai busuk macam Mak. Tapi kau tak boleh nak salahkan aku seorang. Sebab Nazir pun sama. Ya, aku mengaku Nazir pun sama. Kau nak tahu tak, Min? Aku kan bersyukur sangat sebab Allah tak temukan jodoh aku dengan Nazir. Kau ambil lah bekas aku tu, aku tak nak. Tapi Nazir yang goda aku. okey, itu dia episod kedua. Rasanya ramai dah tahulah sinopsis drama bersiri ni, yang mana Cikgu Hania ni mulanya ditunang, rasanya ditunang ataupun tunang lah dengan Nazir ni. Tapi kawan dia, rasanya Yasmin ni kenalan dia lah. Kawan dia tu sidelang dengan Nazir tu sampai mengandung. Dia tunjuk berdua tu. Jadi Yasmin ni, Hania ni dia patah hati lah sebab apa, dikhianati oleh kenalan dia sendiri, Yasmin. Jadi ramai tahu fokus drama ni sebenarnya memang Cikgu Hania, tapi bila dia bertemu dengan Inspektor Polis yang akan dia jumpa dalam episod ketiga nanti. So dua episod pertama ni pasal kekecewaan Cikgu Hania dengan Nazir lah. Kecewa dia dengan Nazir. Jadi kita layan kecewa kita dengan episod kedua ni sebelum Hania akan bertemu dengan Inspektor Fahri Rakib. Dan mereka bertemu dan jatuh cinta. Spoiler sikit lah. So kita jumpa lagi episod seterusnya. Sekian.